Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Baru ni banyak sangat duk keluar dalam aku punya feed cerita pasal kopi waktu. So kopi waktu ni kan kebelakangan ni banyak sangat tau keluar. So hari ni aku nak pergi tengok kopi waktu ni masih orang ramai ke ataupun hype dia 3 bulan saja nak cuti sekolah, atau memang orang duk ramai lagi. Tapi kan since kita nak pergi tengok kopi waktu, kita pun juga akan pergi beli mi kuah tulang. Pergi beli mi kuah tulang weh. Mi kuah tulang ni weh, bukan nak murung lah, memang daripada muda lagi aku duk pergi. Tempat tu best sebab dia ada tepi-tepi laut. Kita boleh tengok laut sambil makan mi udang, sambil makan mi kuah tulang. And based on my experience, kau mutih tau, memang dia punya tulang dia banyak isi weh. Dan of course ada jugalah hari-hari dia yang tak banyak isi. So tempat ni memang selalu aku duk main lah dengan mak aku. Aku duk main untuk nak beli ikan bilih dekat Tanjung Nawai ni. Beli ikan bilih, ikan masin, produk-produk lain lah, belasan. Itu belasan lah. Tu jadi selalunya aku main sini memang main dengan kereta lah. Tak pernah aku main naik motor lagi aku rasa seumur hidup aku. Ni baru first time aku main naik dengan Cik Puan nak cari ikan bilih mata biru. Wih, tapi mahal weh. Boleh tahan tu ikan bilih mata biru tu. Mana pun mahal ikan bilih mata biru. So kita pergi beli ikan bilih dulu sekali lagi. Kita beli ikan bilih dulu, sekejap lagi baru kita kira lain. Ada cok neram kat sini ha. Tapi dulu aku rasa aku beli kat tempat lain. Hajah City. Parking macam ni boleh? Macam jahat sangat dah. Dik, ambil ni apa mata biru ni. Berapa bang? Ambil 200 gram dah lah. 100 gram RM5.5. 200 gram lagi. Sebelah ambil sebelah ringgit lah. Ni dalam tempat yang aku nak pergi is dia rumpun mau. Orang ramai segah nak pula. Segah lu. Orang ramai weh. Nampak tengok. Ni aku dah hilang dah keglamaran dia kedai ni. Rupa-rupanya boleh tahan ni. Tak faham lah kenapa mereka nak kena bubur limau dalam ni. Tapi mereka tak mau bubur limau satu mangkuk, yang lain kot. Macam piring yang lain. Pasal kau pasal tangan hang tak mau pegang. Oh, ini tangan hang tak mau pegang kau. Wih, aku tak kisah pasal ni. Aku nak tunjukkan berdaging. Udah lagu mana nak makan mereka habis ni. Aku orang tengok isi yang dia beri aku. Lagu ni kita makan macam ni kan. Tidak pasal game mic aku potong kenal dengan aku. Abang nampak tak kita? Sayang tu. Jom minggu ni aku nak pergi jumpa doktor, kena pergi tanya dia bang. Dia doktor macam mana kolesterol saya doktor? Mampu ya bang. Habis dah. Aku tak ada burung main makan lah. Kadang asal pun kata bila yang aku habis. Tapi banyak ni. Mungkin pasal sedap sangat je.
Sayang anak muda. Kiri, kau kenyang. Kau habis. Kiri. Dia punya periuk ni kiri. Boleh? Berapa ni? Hidang satu makan satu bungkus. Hidang satu bungkus. Ya. Kopi ais Dua. ya. Empat ni. Kita scan. Ni nak komplain satu benda boleh? Ya. Apa tu periuk kami tadi kiri ya? Bila dah habis-habis makan kan, kau habis semua. Oh, habis semua. Oh, faham. Okey, berapa ni makan? Tinggal 5 kepal. Kononnya dekat situ ada kopi waktu. Dia sebut nama kata kopi waktu ni. Kita boleh minum kopi, lepas tu kita boleh depa jamu kopi free untuk serta dia mula dengan jamu kopi untuk kawan-kawan dia, tapi kuih lama kuih glamour. Jadi depa pun buatlah bagi semua jamu kuih, jamu cucuk apa semua, dengan ada festival apa semua lebih kurang kat situ. Tema pakaian orang-orang yang ada kat situ adalah bersih-bersih orang lama. So dia nama pun kata kopi waktu. Kopi waktu sebenarnya aku rasa dia ambil daripada coffee time. Cakap orang putih. Lepas tu bila coffee time tu dia jadi kopi waktu lah. Mutu nak parking tahu lah. Pakai main mana-mana sempat. Dia mai rapat-rapatnya semua orang parking. Ni kita ada rezeki temu kat sini. Kita ambil video sikit orang abang no. Boleh. Habis roti bang yang ni makan kedai bang. Roti bakar habis dah. Pemandangan kena ada kuning cerai, barulah pokok cantik. Oh, orang punya tunggu untuk kopi. Orang ramai. Ni kopi dia sedap. Kopi sedap cukup. Dia mata terang ni. Lepas tu nak kau dengan lain. Orang ramai. So orang kan dekat sini yang main tadi kan, ramai tak ramai ni sajalah aku pusing balik lah kan, nak abang ke apa. Terani punya orang parking. Daripada kereta tu, kereta biru tadi nombor 1, ada karavan. Sampailah dekat sini aku kira ada kot dalam 30 biji. 30 biji dengan yang pakai spek mata hitam pun elok-elok pula. Bukan. Aku nak kira kereta berapa banyak bilangan kereta. Dengan kereta punya ramainya, dengan mutu punya ramainya, tengok tu. Ni dia punya tempat majlis dia. Tempat majlis dia lagu ni. Lepas tu kan, selepas pada tempat majlis ni,
kereta masih lagi diteruskan di kedua-dua belah pihak, bukan, dua-dua belah side parking. Semua pakat-pakat ramai parking, nak mai makan kopi waktu. Dan kopi waktu yang tertulis di, bukan tu, hampa tengok punya banyak kereta sampai sini lah kira parkingnya, dan masih sedang memaking lagi duk ada tu 2 biji ni. Silalah tuan-tuan dan puan-puan datang selagi stok masih ada. Jadi macam tu sajalah kawan-kawan kita punya perjalanan kita hari ini. Matahari pun dah mula nak jatuh dah. Dia ada rasa blue sikit waktu-waktu macam ni. Keputusan untuk hari ni punya perjalanan adalah yes, mi kuah tulang rumpun mambu masih lagi relevan. Aku punya mulut aku kata mi kuah tulang dia sedap. Dan juga jangan dilupakan dengan kopi waktu. Kopi waktu pun masih relevan setakat seminggu 2 yang aku ambil video ni. Terima kasihlah untuk hampa yang tengok sampai habis. So jadi hampa pun yang mana-mana yang selalu duk mai tu, mailah lagi. Kalau hampa ada komen, komen lah dekat bawah tu, ceritalah cerita hampa sama. Kita bagi seronok. Assalamualaikum.